Hai, mana Frostfire ni ya? Aku dari tadi cari dia. Dia pergi mana sebenarnya? Aku dari tadi cari. Dekat rumah dia tak ada. Aku tadi cari dekat taman tak ada. Dekat rumah dia tak ada. Cuba kita tanya rumah nenek dia. Mana tahu dekat Frostfire dekat rumah nenek dia kan? Mana kita tahu kan? Assalamualaikum. Nenek. Oh, nenek. Ya, Jo. Frostfire ada kat sini tak, Nek? Oh, Frostfire. Kalau kau nak Frostfire, Frostfire tak ada kat sini. Habis tu, Frostfire dekat mana, Nek? Frostfire, kalau kau nak tahu, dekat dalam perut nenek. Ha, 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 ha. Tipu lah ke? Waduh, guys. Frostfire dekat dalam perut nenek. Patutlah Frostfire selama dia dah tak keluar taman lagi. Patutlah Frostfire sekarang video dia dah sendu. Dia dah tak buat video. Rupanya Frostfire dekat dalam perut nenek. Nenek. Dalam perut nenek ni ke? Ni, perut nenek ni. Ha, nenek. Nenek. Oh, nenek. Nenek. Kau jangan lompat-lompat dekat atas kepala aku, kau. Kau seolah kau tak berdaya. Lebih baik kau pergi masuk dalam mulut aku sekarang, dengar. Alamak, guys. Nenek suruh kita masuk dalam perut dia, guys. Sebelum tu, guys, sebelum aku main ni, korang jangan lupa tolong Frostfire, guys. Tolong Frostfire bukan sebab apa. Tolong Frostfire tekan like video ni, guys. Sampaikan, pastikan video ni dapat 20 like lebih. Kalau tak, saya dah takkan upload lagi video-video Roblox. Alright. Jadi korang tunggu lagi, guys. Tolong Frostfire dengan tekan button subscribe tu. Sebab kalau korang tekan button subscribe, kemungkinan Frostfire akan kembali, akan upload video untuk semua korang semua. Jadi korang jangan tekan button subscribe dengan like, guys. Kat dalam ni lah. Dalam ni ke, Nek? Takut. Tak nak. Jap. Tak nampak dah, guys. Alright, guys. Let's go. Kita main. Aduh. Oh. Bruh. Alright. Nice. Sabar. Nenek tu cakap Frostfire dekat dalam perut dia. Jadi, guys, let's go. Kita masuk dalam perut nenek ni. Kita selamatkan Frostfire, guys. Aduh, patutlah Frostfire dah lama tak upload video. Oh, no. Kita cari jalan keluar. Kita cari jalan keluar. 2 hours later. Penat-penat aku cek yang keluar. Kat situ rupanya. Weh, kejap aku. Nenek. Wah, inilah nenek yang makan Frostfire tu, guys. Kita balas dendam kat nenek ni. Kita masuk, guys, dalam perut nenek ni, guys. Frostfire serius lah. Frostfire dekat dalam bilik. Oh, bak. Alright. Kita dapat. Ini ada benang-benang kat sini. Aduh, guys. Risau lah kalau Frostfire dekat dalam perut nenek ni. Nenek ni dah jahat, guys. Dia makan budak. Kalau korang tahu, nenek ni makan budak, guys. Wah. Buat korang semua yang tengok video ni tak tekan mata like dengan subscribe. Kalau korang tak nak kena makan dengan nenek, tekan mata like dengan subscribe sekarang. Susah je, guys, game ni. Spiderman tak nampak je macam mana nak main game ni. Wow. Inilah wajah asli Spiderman sebenarnya. Alright. Aduh. Susah je main game ni. Tak nampak, guys, pakai topeng Spiderman tu. Ya Allah, lillahi ta'ala aku cakap. Alright. Let's go. Kita cari Frostfire. Mana Frostfire ni, guys, Weh, ada kucing. Kalau korang tahu, kucing yang dekat dalam bekas wet food ni, kucing ni selalu datang rumah aku minta makanan. Why you bully me? Kucing ni jalannya lembab betul, macam main kerusi roda ada. Ini kucing apa ni? Oh, ni labubu, guys. Labubu, guys. Nasib baik lepas. Alhamdulillah. Alright.
Ini tempat masak, guys. Oh my god. Alright. So Spider-Man sekarang nak cari Arceus ya, sebab Arceus sekarang dah tak main dekat taman, apa semua kat taman. Jadi guys, let's go kita cari Frostfire juga. Mungkin Frostfire dekat rumah nenek ni, tapi nenek ni jahat guys. Aku tak tahu kenapa nenek ni jahat sangat guys. Ni apa sangat ni? Apa tu? Apa yang titik hitam kat tengah-tengah tu? Itu mesti tali pusatnya tu, busuk tu mesti. Okey. Ada itik guys, ada itik. Oi. Pisau. Aduh, aku sekarang masih lagi cari Frostfire. Frostfire tak ada kat sini pun. Frostfire kat mana guys? Aduh, itulah guys, korang kena tekan button like dan subscribe biar Frostfire muncul lagi guys. Ni kau tak, Frostfire merajuk sampai kena makan dengan nenek Jahanam ni guys. Kau kenapa ni? Aduh, oh, kita kena masuk dalam portal ni. Masuk. Alright, stage 13. Here we go. Okay, nice. Good job Spider-Man. Spider-Man sekarang ya agak melincah-lincah ya. Oh, ini memilih-milih. Okay, alright. Ni sinilah, ni ikut. Okay, nice, betul. Ni dekat. Ni ikut ujung ni ikut. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Oh, betul guys. Alhamdulillah betul. Dangerous paint job. Itu nenek tu guys. Oh my god. Alright, Spider-Man, let's go Spider-Man. Kita cari Frostfire guys. Frostfire. Let's go guys. Kita sama-sama jerit panggil Frostfire guys. Frostfire. Kalau kau nak Frostfire, kau masuk dalam perut nenek sekarang juga. Betul ke? Betul. Kalau kau nak Frostfire, masuk dalam mulut aku sekarang. Oh, ya ke guys? Let's go guys. Kita masuk dalam perut nenek ni. Nenek cakap Frostfire ada dekat dalam Nenek ni cakap Frostfire dekat dalam mulut dia. Dalam mulut dia. Nenek ni cakap Frostfire dekat dalam perut dia. Let's go guys. Kita tengoklah guys. Mana tahu Frostfire betul-betul ada dalam perut nenek ni ke. Kalau betul lah guys, macam mana lah guys Frostfire kena makan guys dengan nenek jahat ni guys. Nenek ni sangatlah jahat guys Oi nenek, mana? Ayo masuk dalam mulut aku kalau kau nak mencuba dengan Frostfire. Alright nek, aku datang kat kau nek. Kalau kau tipu aku makan kau nek. Makan. Kita kena makan dengan nenek ni guys. Alamak, ini dekat dalam perut nenek ni ke? Ya guys, ini dekat dalam perut nenek ni. Kau tengok ni, ini gigi nenek ni. Mulut gigi nenek ni bau. Frostfire. Ke Frostfire dah jadi cookies guys. Frostfire dah jadi cookies. Frostfire, ini ada hotdog, ada telur. Ni nenek ni makan tak kunyah ke? Hancur. Frostfire. Oh, Frostfire. Let's go guys, kita cari Frostfire guys. Frostfire dekat dalam perut nenek ni guys What the right answer? Oh, kita kena milih. Okay. Masuk ini. Salah. Kita kena milih guys. Satu. Okay, ni. Ini. Kita kena pilih yang tepat dia guys. Masuk ini. Ini. Masuk ini. Alright. Nice. Alamak. No. Run from grandma. Habis tu mana Frostfire? Frostfire mana? Aku datang rumah nenek sebab nak cari Frostfire. Aku dah masuk. Lepas masuk dalam perut nenek, dah keluar balik. Macam tak ada guna je. Tak boleh jadi. Kalau Frostfire betul-betul kena colik, aku kena cari Frostfire juga. Spider-Man. Tak buruk sangat muka Spider-Man ni.
Oh my god. Oh, asal laju ni. Asal laju. Weh, nenek kat belakang weh. Nenek kat belakang weh. Nenek kat belakang. Alamak. Alright, kita fokus. Fokus. No. Jangan langgar kita. Nenek kejar kita, guys. Aku tak tahu mana Frostfire. Yang penting kita selamatkan diri, guys. Alamak. Nenek kat belakang. Oh my god. Weh, nenek tu. Weh. Nenek tu masih kejar Alamak. Nenek, ampun nek. Nenek, aku janji aku tak tahu rumah kau lagi nek. Nenek. Lah. Nak buka topeng susah sangat ni. So, kita lepas dari nenek tu. Tapi Frostfire mana? Alamak. Walaupun kita lepas daripada nenek tu, tapi kalau kita tak jumpa Frostfire macam mana, guys? Aku minta maaf Frostfire. Aku tak boleh jadi kawan terbaik kau. Jadi buat kepada Frostfire. Jadi kalau korang tahu mana Frostfire, korang boleh komen dekat bawah, okey? Frostfire dekat mana? Kita dah cari dekat Frostfire dekat dalam mulut nenek. Kita dah cari Frostfire dekat dalam perut nenek, dekat rumah nenek, tapi kita tak jumpa mana Frostfire. Mana Frostfire pergi? Jadi buat korang semua, kalau korang nak balik Frostfire, kalau korang nak Frostfire comeback buat YouTube, korang jangan lupa tekan button like dengan subscribe. Kalau korang nak Frostfire comeback buat YouTube. Frostfire. Oh, lupa. Frostfire ada bagi tahu, kalau korang ada any suggestion content, kalau korang nak komen untuk Frostfire kembali lagi Arceus kembali membuat konten, korang boleh komen kat bawah, okey?